Seorang pengerusi sebuah kuil mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrat Sepang hari ini atas pertuduhan menceroboh tanah persendirian milik Datuk Suhaili Ahmad tahun lalu. M. Paramaguru, 49 tahun yang juga pengawal keselamatan, meminta dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Khairatul Animah Jelani. Mengikut pertuduhan bapa kepada dua anak itu didakwa menceroboh dengan memasuki kawasan tanah milik pesara swasta berusia 70 tahun tanpa kebenaran di Jalan Selangor Dragging Dengkil pukul 4.45 petang 19 Jun tahun lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 447 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 6 bulan atau denda sehingga RM3,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Semasa prosiding, Timbalan Pendakwa Raya Iznina Hanim Hashim mencadangkan lelaki itu diberi ikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin. Bagaimanapun, Peguam Darshila Hari Raja yang mewakili tertuduh merayu diberi jaminan pada kadar minimum kerana perlu menyara bayi berusia 11 bulan dan seorang lagi anak 6 tahun bersama isteri yang juga suri rumah. Menurutnya, anak guam tidak mempunyai rekod lampau dan sentiasa memberi kerjasama kepada pihak polis sejak ditahan. Selepas mendengar permohonan kedua-dua pihak, Khairatul Animah membenarkan lelaki itu diberi ikat jamin sebanyak RM4,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah menetapkan sebutan kes pada 12 Mac ini untuk serahan dokumen.